Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, saya tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih yang dah subscribe channel ni. Terima kasih juga kepada semua penyumbang sobetan. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Untuk maklum saya awak, kita tukar QR code untuk sumbangan tu biasanya letak Maybank dengan TNG Tapi kita tukar Shopee dan juga TNG disebabkan oleh transaction korang sumbangkan dekat bank. Payah lah ni, tak boleh nak screenshot untuk kita buat appreciation biasanya kita screenshot sumbangan si awak dekat screen ni kan. Memang dah tu payah nak buat, tak boleh nak screenshot lah sini ceritanya daripada apps tu. Jadi tukar ke QR ni lah, gitu dah. Untuk hari ni maafkan suara saya yang serak-serak basah ni. Baru lepas batuk. Benarnya bukan baru lepas batuk, tengah batuk lagi. Kurang sihat dengan perubahan cuaca berkali. Tak apalah, tanpa kita basi-basi lagi, marilah kita masuk ke cerita hari ini. On count of 3, 2, 1. Untuk cerita malam ni adalah cerita daripada Fida. Ada beberapa video ke belakang yang lepas-lepas tu cerita pasal sekolah. Okay, saya awak tengoklah daripada utara Fida ni. Daripada mana? Daripada Penang. Okay. Memang Fida ni orang Penang, tapi dia layan channel ni, channel Kelantan. Terima kasih banyak-banyak Fida support. Dia katanya peheh je. Lepas tu saya KL tu capu dah Kelantan, KL gapo tu tiba-tiba tak peheh masuk Kelantan. Oh, pasal Sabah ke apa Sarawak boleh pula nak peheh. Ngepek pula dok ngawa-awa ni. Kita nak masuk ke cerita dah ni sebenarnya. Okey, cerita kali ni dikongsikan oleh Fida juga. Cuma dia tak bersambung pun dengan cerita hari tu. Dia bagi cerita hari tu and then hok ni pula mengikut timeline yang agak betul juga sebenarnya. Sebab cerita hari tu sekolah ni masa dia tengah belajar pula. Sebelum kita masuk ke cerita dia start belajar, ada sambungan sikit je daripada episod lepas tu. Ngelah hari tu dia ada balah dengan seorang ni, sayang dia nama Ika kan. Jadi lepas pada habis dia kontroversi saya tu, dia orang pun baiklah semula, baik-baik semula. Jadi best friend mula lah dengan Fida dengan si Ika ni. Disebabkan dia rasa bersalah sangat atas perbuatan dia tu dulu kan. Dia pun bila dah baik semula gapo semua ni, please lah seumur si Ika ni. Boleh kata tubik seumur dengan Ika, gilepok seumur dengan Ika. Lepas tu boleh kata lepok rumah Ika tu seumur-seumur. Boleh kata hari-hari. Mostly setiap kali dia lepok dekat rumah sayang dia ni, dia akan balik lewat malam. Sorry dah, sakit tekuk boleh-boleh. Ada satu kali tu Fida ni baru nak balik daripada rumah Ika ni lah. Untuk balik ke rumah dia ni akan melalui satu jalan yang straight gitu. Jalan tu straight, gelap, tapi dah biasa ke jadi relax air lalu pun. Jalan tu macam jalan bukan kata jalan kampung pun, tapi kawasan perumahan. Cuma tetaplah sunyi di tengah malam, orang tidur belakang dah kan. Di satu malam tu dia bawa motor macam sekali lah. Tu kan daripada jauh dia macam ternampak ada satu benda
dekat tepi jalan ni, dekat sepanjang jalan tu lah dia nampak ada satu figure. Cuma dia macam cara tak cara je lah. Dia perasan ada sebabnya selama ni duduk lalu-lalu tak ada ke. Lalu tu dengan derah agak bawa motor dia. Dia melintasi benda tu. Benda tu adalah benda yang berbungkus. Cik Chong. Tapi Fida ni dah halang-halang terlepas dah Orang apa lagi cakap nak paling tengok dah. Sterik je lah lagi. Sterik siapa lah rumah baca bila-bila. Siapa dekat rumah ni sebelum dia masuk dekat kawasan rumah dia ni, dekat ekor mata dia ni, dia perasan ada satu figure pula hok lain duduk dekat atas bumbung rumah jiran dia. Jiran dia ni tidaklah jauh pun, sebelah rumah dia je. Bila dia duk bawa motor, dia terselur nak masuk motor kan dalam rumah Memang je lah nampak. Kali ni you tengok benda tu. Satu figure perempuan hok pakai baju macam jubah warna putih tapi buruk and rambut panjang. And yes, of course, itu adalah sama ada Cik Elang atau Kak Ponti. Fida nampak benda tu memang ngadak aku dia. Walaupun tak nampak muka, tapi badan benda tu betul-betul ngadak aku Fida. Bila Fida perasan gitu, Fida pun lari nak masuk dalam rumah Masuk Fida cepat masuk dalam kawasan rumah dia kan. Buka pintu gerai ke apa Dia dengar jelas benda atas bumbung tu duduk berlari menuju ke atas bumbung rumah dia. Fida pun cepat-cepat masuk dalam rumah, tutup gerai, tutup pintu. Masa dia berjalan nak masuk ke bilik dia nak kita dah dia dengar pintu gerai rumah dia tu macam kena kocok, macam ada orang nak buka daripada luar. Lepas pada kejadian tu, dia memang tak lahang dah, dia tak sedar balik lewat. Memang dia tak balik lewat malam dah masa tu. Kira kalau pergi lepak rumah saing dia Ika tu pun, dia dalam habis tu 10 tu paling lewat dah. Memang dia kisah pada rumah dah lah. Nak dijadikan ceritanya, lepas pada kejadian malam tu, beberapa malam selepas tu kan, adalah saing dia seorang marilah lepak depan rumah dia. Saing dia ni nama Amirah. Amirah mari yang main kereta. Lepas tu dia parking lah depan rumah Fida deh. Tak turun pun. Fida masuk dalam kereta duk buat dengan Amirah ni. Adulah, girl stop. Kecek-kecek gitu gini. Buat dengan Amirah depan rumah je. Tak ada gimana pun. Dalam kereta gitu lah. Duk buat. Tiba-tiba Amirah ni senyap. Lepas tu Fida ni pun dia sayang senyap. Dia pun cuek lah. Bila-bila tu dia pergilah bahawa Amirah ni. Dia bertanya, Amirah, kau okey tak? Awak ni. Weh, hang kenapa? Lepas tu sayang dia Amirah ni tiba-tiba tiuk. Bila-bila duk tiuk tu syukur. Lepas tu Fida ni macam apa pula bengong dia deh. Lepas tu Mirah ni pun kecek lah. Tapi Fida tahu tu bukan Amirah sebab cara Amirah kecek tu lain ke. Amirah kayak gini. Aku bukan Amirah. Aku yang hang nampak malam tu. Rumah aku kat depan tu je. Aku nak masuk rumah hang, tapi tak boleh. Ada pagar. Fida pun buat berani balas balik. Hang kenapa kacau? Keluar. Aku tak nak duduk dengan kau. Keluar. Buat macam marah. Tapi sebenarnya Fida dalam hati tu takutlah juga. Lepas tu tiba-tiba Amirah tu dia pun tunduk. Lepas tu dia tiuk. Macam sedang dia gitu. Lepas tu dia pun royak ke Fida. Dia nak balik. Cakap Fida pun biarlah dia nak balik dia. Turun daripada kereta tu kak. Yang berlalu dengan gitu je malam tu. Tambah Fida lagi, sebenarnya Fida ni lepas pada habis sekolah ke, dia macam kerap lah kena ganggu benda ni. Makin lama makin menjadi Contoh macam dekat rumah tu, dia terpaksa pakai earphone sama di telinga sebab nak distract daripada khabar benda-benda tu duk ganggu dia. Rumah dia ni ada adik-beradiknya. Cuma mak dia tak ada rumah sama. Masa ni parents dia dah divorce satu sekali dah ke. Jadi mak dia ni tak ada sama rumah. Ayah dia memang of course lah tak ada. Gigi je kak tinggal lah anak-anak je rumah.
Habis ulun dia ni duduk Kulim, pindah belajar sana. Lepas tu Fida ada adik jatuh sore. Adik jatuh sore ni pun boleh kata tak lekat rumah lah. Jadi tak ada dua rumah sama. Mau dekat rumahnya Fida sore hok sulung pula. Maksudnya hok puai besar. Adik tina hok lain tu ada tapi kecil-kecil. And mostly dia orang memang tidur awal lah belakang. Urus saya dalam rumah ni macam basuh pinggir, basuh kain, lipat kain ke apa semua ni. Ngemah-ngemah, nyapu. Semua Fida buat. Jadi ia banyak lah buat kerja-kerja macam gitu. Jadi masa-masa gitulah dia terpaksa distract dengan earphone tu, dengan lagu lah. Sebabnya masa tu lah macam-macam lah mari kucanya. And mostly bukan pernah pakai lah dia kucang macam gitu. Itu belakang gitulah gangguan atau bumbung ko kocok gerai benda-benda gitu. Ni cerita sampingnya juga daripada Fida. Masa ni Fida ni duduk hospital sebabnya dia jaga abang dia, si Alung ni. Alung ni dia accident, jadi gak tak nak Fida lah kena jaga sebab Fida paling besar ke perempuan. Jadi malam tu dia duduklah dekat hospital jaga Alung dia ni. Pada pukul 12.30 malam gitu, nurse dengan doktor pun marilah dekat abang Fida ni. Dia orang ni bawa abang Fida pergi kat bilik operation. Tu tahulah, mungkin urgent kot pukul 12.30 malam operation. Jadi masa abang dia pergi dengan doktor ke apa semua ni, Fida pun duduklah kat katil. Masa ni dia duduk atas katil betul, dia baring lah. Baring atas katil tu. Cuma keadaan lansir yang tutup dah lah separuh. Pukul 12.30 kat pukul 1 dah. Mostly waktu memang tutup sebab wak orang jatuh Pak Fida ni orang Tino. Jadi nak privacy lah sekira. Waktu agak sunyi. Sebabnya semua dalam waktu macam orang agak kritikal. Patah kaki lah. Lepas tu kaki letak besi. Kena kerak lah. Macam-macam lah. Aku punya kes. Bukan sakit boleh guling, boleh buaduk. Mostly masing-masing cara kohar masing-masing dah. Bila-bila duk guling atas katil tu kan, bila-bila tunggu Alung dia habis operate dia. Fida berhasil lah. Dia dengar macam ada orang mari dekat kawasan katil dia ni. And dia nampak bayar-bayar. Supaya ada dua orang. Seorang dak tak kursi roda, seorang je tolak kat belakang tu. And dua orang tu duk berlega-lega. Duk pusing keliling katil gigi strik. Kane pulak. Gimari duk keliling nasi tu. Tapi kat Fida tak nampak orang tu. Moga Fida tutup semua kan nasi. Pada masa yang sama, Fida dengar dekat kaunter tu bunyi orang duduk telefon. Maksudnya bunyi telefon kering-kering. Fida rasa sebelum dia tu tarik lansir tu tak ada orang pun sebenarnya dalam ward tu. Maksudnya nurse tu tak ada mana. Boleh kata sorry dua gitu yang nurse. Apa bunyi ya? Dalam keadaan serabut duduk tengok orang duduk keliling katil tu. Bunyi telefon kering-kering. Lepas tu bunyi orang akak letak. Lepas tu bunyi telefon pula akak letak. Duk main akak letak. Apa bunyi? Supaya duk main pula telefon tu. Fida ni tak ada arah dah. Moga dia kena sok dah dia. Gangguan bunyi-bunyi ni. Ngelah-ngelah dia pun erat kali tidur lah. Walaupun tidur-tidur aja jangan neruh lah. Seterusnya cerita apabila Fida masuk belajar. Masa tahun 2020, Fida ni masuk ke satu college ni. Ini college ni agak famous tau. Ini terang Google tu ha. Di warna merah. Agak-agak daripada pandai hin hok Fida pagi ni. Masa tu tahun 2020 Fida ni dah nak masuk college juga. Pindah lah daripada Penang tu. Gila duduk KL. Dekat KL ni Fida masa ni dia watak dia agak pendiam. Macam malah nak gaul mana dengan orang masa tu. Jadi untuk duduk dekat college ni, pihak college bagilah satu apartment. Bukan satu, maksudnya hostel untuk dia orang. Tapi hostel dia orang ni adalah apartment. Jadi pada sem tu, Fida ni dapatlah satu rumah, apartment. Dalam tu boleh muat ramai. Tapi satu housemate dia ni ada 7 orang je. Ada 3 bilik. Walaupun ada 3 bilik, bilik belakang sekali ni
Dia orang tak pernah guna pun. Sebabnya master bedroom dia orang ni pun boleh muat 3 katil dah berdeka. Maksudnya 9 orang tu boleh duduk situ. And dia orang total 7 orang je. Jadinya Fida ni roommate dia adalah Ica dengan Anis. 3 orang je sebilik. Lepas tu selebihnya duduk bilik tengah. Bilik adalah beberapa orang lagi ke. Dalam 4 orang lagi duduk kat bilik tu. Bilik ujung tu tak ada orang duduk. Dalam ramai-ramai ni, Ica, roommate dengan Fida ni adalah orang yang dia kenal. Kira kenalan sahaja. Sekolah sekali cuma tak rapat tak aja kecek pun. Just kenal-kenal gitu je lah. Jadi bila duduk dalam bilik sekali ni, saing juga tapi tidak rapat belah mana juga. Bila duduk rumah sekali ni, walaupun duduk dalam bilik sekali pun, Fida stay lagi duduk dalam keadaan introvert dia lah. Tak saya nak gaul mana. Jadi Ica dengan Anis ni boleh kata kacik jugalah kawan baik. Jadi mana-mana dia orang akhir tubik berdua. Nak dijadikan ceritanya ada pada satu malam ini, Ica dengan Anis ni tak usah tidur kat bilik dia orang. Nak pergi tidur dekat bilik tengah. Dekat bilik tengah ni, orang keluar masuk akan dengar. Sebabnya tombol pintu dia orang ni, bilik tengah ni rosak. Jadi guru nyelok. Bila orang masuk, tutup nyelok tu kekak. Fida dekat bilik sebelah ni akan dengar lah. Sama ada orang duduk kat ruang tamu ke apa semua akan dengar aktiviti keluar masuk ke bilik tengah tu. Manakala bilik Fida pula memang tak boleh nak tutup terus. Boleh kata nak kunci pun tak boleh, nak tutup lekak gitu pun tak boleh. Sendaringnya baku kain je. Laundry basket. Dia kira tolak pintu sendar, tolak. Apa dah panggil ni, tutup dengan baku kain. Ya Allah mentah. Aduh lah. Kejap ya. Okay, kita sambung balik. Maaf berhenti sekejap saat ni. Okay, jadi malam tu Fida tidur seorang dalam bilik dia. Dia tak tutup lampu. Boleh kata sejak-sejak dia kena gangguan sokmo-sokmo ni, dia tak tutup lampu. Memang tidur dengan cerah gitu. Kecuali kalau ada orang lain nak tidur dalam gelap ya. Ica dengan Anis tak tidur bilik tengah dah. Fida dengar lah dia orang masuk and tutup selok dah pintu tu dah. Fida ni walaupun dalam keadaan cerah, dia pun duduk lah skru-skru telefon. Nak tunggu negara lah dia. Tiba-tiba dia bunyi orang jalan dekat luar bilik dia. Dengar tapak kaki tu jelas masuk. Dia ni kejut juga sebabnya masa tu tak ada orang dah. Semua duduk dalam bilik dah. And dia dengar tapak kaki tu mula-mula sebabnya bilik dia bilik paling depan sekali. Bila dia dengar tu ke, dia macam kejut Tiba-tiba pintu bilik dia kena tolak. Gitu. Geruk siapa ko laundry basket dia tu. Memang geruk gitu Buka lah pintu. Dia pergi tai. Tak ada orang. Masa ni siap beromol lah dia. Dia pun terus hoyak gini. Ica, Anis, janganlah main-main. Mata dia ni belah-belah duduk tengok kiri kanan. Nyari Tak ada sahut senyap je. Dia pun terus masuk dalam bilik, tutup pintu balik, duduk atas katil. Lepas tu tiba-tiba lampu dia tak tutup. Saat ni mula-mula jadi kelip. Kelip macam nak mapu gitu. Kelip hidup ke gitu Dia ni nampak lampu gitu gak panik dah lah. Ambil telefon ke Ica ni dia. Tengok tak ada lain telefon dia. Tapi Fida dia boleh kata setiap kali ada gangguan dia, telefon dia ni macam tak ada line. Dia pun tahu apa jadi gitu. Dia pun restart cepat-cepat telefon dia dalam keadaan nak tunggu restart tu lama ke tak. Istighfar dalam sekali dia istighfar takut dia. Lapu duk klik-klik tak berhenti lagi. Buka je telefon tu tengok ada line molek. Dia pun terus telefon ke Ica. Ica tolong ambil aku Ica. Ica cepat tolong aku tak dapat nak pergi dekat korang. Tolong ambil aku Lepas tu Fida dengar dengan jelas bunyi dia orang ni buka selok pintu dia bilik tengah tu kerak. Maksudnya semua duduk dalam bilik tahu tak. Tak ada orang pun duduk luar. Confirm ni bukan prank. Lepas pada tu Ica ni ke pun marilah dekat Fida, tenangkan Fida gitu ginilah. Lepas pada kejadian tu banyak lagi kejadian pelik yang berlaku dekat rumah tu. Tapi Fida ni moga tadi ke roommate dia Ica dengan Anis. Ica tu standard lah. Lepas tu Anis ni dia mix Chinese.
Kacuk lah Cina campur Melayu. Lepas tu budak KL pula. Bila Fida duduk oyak, dia mengalami benda-benda lagu ni Anis ni tak percaya lah kau dia boleh oyaknya. Macam juga cerita pasal pintu buka tu Bila Fida cerita tu, Anis pun terus catah dia terus oyak. Aku tak percaya lah. Entah-entah angin je kot hari tu. Saya fikirlah perasaan kau je tu. Kau je yang fikir bukan-bukan. Gitulah lebih kurangnya jawab Anis kalau dengar Fida oyak you kena ganggu gitu gini. Tidak sehingga selepas satu kejadian yang telah menimpa Anis sudah berpaling arah. Ada satu hari tu, tidak lama lepas pada kejadian tu, Anis ni dia nak pergi bank, nak pergi ATM lah senang cerita. Lepas tu masa you nak tubik tu pula time maghrib. Macam kita tahulah maghrib ni tak molek untuk tubik. Nak tubik dulu sebentar. Dulu nanti bukan time maghrib. Kau gedeh lah dengan orang besok kau dulu deh. Tapi Anis ni berkeras nak juga nak pergi masjid pula dah. Nak pergi bank pada waktu tu. Fida pun tegur lah kata kau si Anis ni. Ica pun follow sekali lah royak kau Anis ni tegur lah Anis kan nak maghrib ni, tak elok lah keluar, nanti ada yang ikut. Lepas tu Anis jawab kan Anis tak payah risaulah. Tak duk mikir pelik-pelik lah. You ni orang KL. You biasa dah. Jadi kak sarusing lah itu mata je. Tak ada apa-apa. Tak duk mikir ngaruk dia kata gitu. Dipendekkan ceritanya ni adalah cerita Anis Lepas pada Anis ni pergi dekat bank tu, dia pun buat urusan gapo perlu gitulah waktu PT kau gapo. Sudah-sudah tu dia pun balik lah. Balik ni dia orang ni nak kena naik lift. Dia orang pula Anis ni lah. Moga itu besar dia. Lift dekat rumah apartmen dia orang ni ada lapis butir. Ya Allah banyaknya sasu malam ni sorry. Ada lapis butir lift. Dalam banyak lift ni, lift dia orang duduk alik kanan sekali. Maksudnya kalau nak pergi rumah dia orang, naik lift alik kanan sekali barulah paling dekat dengan rumah. Anis ni masuklah lift sama-sama duduk naik tu. Alik kanan. Naik. Tiba-tiba lift tu berhenti dekat tingkat ni. Tak ada orang lain ni dalam lift ni. By the way, tingkat ni tu sunyi. Sebabnya dia macam tak ada rumah pun dekat tingkat ni tu. Dia ibarat macam satu tempat dengan nenek oyak. Connection antara bangunan tu dengan bangunan sebelah. Bangunan sebelah pula hanya parking je. Bukan rumah juga. Jadi dekat-dekat ni tu jarang sangat lah orang berhentinya. Siapa dekat dekat ni? Pintu lift tu buka. Lepas tu tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Dia dekat ni tak turun, tak naik-naik. Ani kata masa tu perasaan dia macam bila buka je pintu lift tu, macam ada orang masuk tapi tak nampak. Macam ramai orang masuk. Lepas tu tutup. Mentah baru nak naik, buka balik. Setiap kali buka tutup tu ibarat ada orang duduk masuk ramai-ramai dalam lift tu. Masa ni Anis ni tak takut dah lah naik dari bulu rumah dah. Tak tahu nak mikir apa dah Dia tak percaya benda-benda lagu ni. Tak lama lepas pada tu naiklah lift tu ke tingkat rumah dia orang. Siapa je dekat tingkat rumah tu tiba-tiba Anis tengok buka lift tu. Dia duduk dekat lift hujung sekali. Paling jauh dengan rumah dia. Masa ni Anis panik dah lah. Muganya pelik lah. Dia takkan mungkin salah naik. Memang dia confirm dia naik lift biasa dia naiknya. Sebab nak dekat sekali dengan rumah. Tengok-tengok duduk dekat lift jauh sekali. Ibarat macam ada orang switch lift tu. Anis ni pun teruslah lari. Lari-lari masuk dalam rumah. Set-set ni kejut. Sebabnya tengok keadaan Anis ni ibarat memang nampak muka dia takut. Masuk dalam rumah dengan muka pucat dah. Masuk je Anis dalam bilik. Dia menipu tanya, Anis, cepatnya kau pergi bank. Kau tak beli makanan sekali ke? Anis tak jawab. Senyap dah. Macam kosong yang pandangnya dia. Anis. Kau kenapa ni? Anis. Hang okey tak ni? Anis tunduk senyap. Tapi tiba-tiba pun nitik air mata. Wati, Kilah, tolong. Ambilkan air masak dekat dapur. Lepas tu korang tolong basakan 3 kur dengan ayat kursi. Datang bawa sini Fida ni nepek oyak aku
roommate dia. Roommate pula dah, housemate dia hok lain. Tak lama lepas pada tu dia pun buat mari lah air tu deh. Mari air tu, Fida pun ambil lah. Fida ambil air tu, dia pun Allah ke Anis. Anis hok dalam macam keadaan terkejut, tak tahu, blur gitu Dia suruh Anis minum, lepas tu suruh sapu dekat muka ke apa semua lah. Anis ni, bila Fida suruh buat gitu, Allah air dia pun terus tengok ke Fida dengan muka yang sinis. Dia pun jawab, tak nak. Fida ni gerai lah, payah basuh gini. Dia pun paksa Anis minum air tu. Lepas tu ambil retak-retak muka, sapu-sapu kat muka. Lepas tu suruh Anis ni tidur. Sebab dia perasan dah lepas pada tu Anis macam okey lah sikit, macam gedor, macam tidur nampak terkejut sangat lah. Jadi dia pun suruh Anis baring. Tak tanya apa-apa. Dia orang nak suruh Anis kecek diri lah siapa masanya kan. Pendek kau ceritanya, Anis pun cerita tadi kau dia orang. And then Anis hoyak juga tu first time dia encounter benda-benda gini. Dan sejak daripada itu Anis cair lah dengan benda-benda gangguan makhluk halus ni. Lepas pada kejadian tu juga adalah beberapa kejadian-kejadian yang terjadi dalam rumah dia orang ni. Contohnya ada satu hari tu Anis ni duduk dalam bilik tengah. Lepas tu tiba-tiba Akilah masuk. Akilah ni pelik lah. Dia masuk tu dalam keadaan membatu. Maksudnya tak kecek tak gapo dia. Anis ni gurang dia. Muka biasa ke. Gurang-gurang tak ada respon weh. Senyap gitu. Lepas tu Anis macam bengok lah. Dia pun biar tubik daripada bilik ni pergi dapur. Nak pergi ambil air. Daguk air kan. Siapa-siapa dekat dapur tengok-tengok. Akilah ada kat dapur. Duduk bersukaria dengan Wati. Duduk masuk gudu-gudu. Duduk galak-galak. Anis pun teruslah paling kat bilik tengah tu. Tengok-tengok sunyi. Tak ada siapa pun. Lepas tu ada juga satu kejadian tu. Masa ni dalam rumah tu tak ada orang. Ada 3 orang je. Ada Ica, ada Fida dengan Yash. Yash ni Indian girl. The only Indian girl dekat dalam rumah tu Orang lain ni bila kata setiap minggu lah balik. Sebab mostly dalam rumah tu adalah orang KL. Jadi hujung minggu mestilah dia orang ni tak ada di college pula hostel ni. Tinggallah set-set jauh ni lah. Fida ke Penang, Ica pun Penang. Yash tu tak tahulah orang mana. Lepas tu ada hari tu kelas dia orang ni siapa malam. Fida betul hari tu kelas dia tak ada alik malam. Ica dengan Yash je ada kelas siapa malam. Cumanya awal-awal lagi Fida ni tak saya duduk pun dalam rumah tu sore-sore. Lepas pada yang main maghrib tu, you terus tubik daripada rumah tu. Tunggu Yash dengan Ica ni tubik daripada kelas dia orang lah. Fida tunggu dia orang dekat depan college dia orang ni. Sorry. Lepas Ica dengan Yash ni habis dah kelas, dia orang pun turun tu. Nampaklah Fida duduk nunggu dia. And then dia orang ni pun ajaklah Fida ajak pergi lepak mamak lah. Baru nak pergi dekat mamak, tiba-tiba tengok si Ica ni tinggal wallet. Jadi dia kata baliklah dulu. Dia orang bertiga ni pun baliklah. Pergilah dekat hostel dia orang ni. Nak pergi ambil wallet Ica punya pasal. Siapa dekat apartmen ni masuklah dia orang. Sebab Ica ni kedua bilik tengah. Ambil lah wallet. Lepas betul pula Yash ni nak pergi tandah. So dia orang tunggulah. Bila-bila tunggu Yash pergi tandah tu, dia orang duduk kat bilik tengah ni. Duduk betul-betul kat tudung. Buah-buah bila-bila dia. Tidak duduk tunggu saja lenggok-dok lah. Bila-bila tu kat. Gitulah. Tak lama lepas pada tu Yash pun mari. Bila Yash masuk dalam bilik dia orang berdua ni, Yash macam kejut Ica, bukan you ke lalu belakang I tadi masa I tengah betulkan rambut? Tapi I nampak you macam pakai tudung warna putih. Bila Yash royak gitu tu kan, berpandangan lah saya 3 orang. Terus tak kecek. Lari berat tu daripada rumah. Apartmen saat ni tu tahun 2020. Ni tak ingat ni royak ada awal-awal tadi. Apartmen tu dekat dengan Giant dan juga McD Kelana Jaya. Sangat-sangat dekat. And apartmen tu dia macam satu bangunan macam tak berpenghuni. Agak usang lah bangunan tu. Okey. Lepas pada tu juga dah muka tahun 2020 kita PKP.
Jadi masa ni PKP, dia orang pun baliklah meninggalkan apartmen tu. Tak duduklah situ. Lama juga kita PKP kan. Sehinggalah dia orang ni masuk semula tahun 2021. Masuk sem baru dah lah. Dan juga Fida ni masa ni tak duduk apartmen tu dah. Sebab senior dah. Set-set senior tak duduk apartmen hok lama tu. Duduk dekat apartmen lain pula. Kali ni apartmen comel sikit. Iaitu dekat dengan Paradigm Mall Kelana Jaya. Memang lawa lah apartmen ni kata. Fully furnished. Ada perabot. Ada macam-macam lah. Cukup lengkap. Fully furnished. Rumah dia orang ni ramai sangat satu rumah tu. Ada 14 orang. Ada 4 bilik. Cuma Fida tak oyak setiap bilik tu ada berapa-berapa orang. Berapa katil. Sehingga menyebabkan boleh duduk 14 orang tu deh. Cumanya Fida kata rumit dia Alhamdulillah 3 orang je juga duduk dalam tu. Dan kali ni bukan Ica, Anis dan Fida dah. Fida duduk dengan Wati dan juga Ica. Ada lagi Ica. Ada satu malam tu, dia orang semua ni balik lewat malam. Bukan lewat malam lah. Habis kelas malam belakang dah. Biasanya kalau kelas malam, dia orang akan balik dengan van. Van yang telah disediakan oleh pihak universiti. So, dia orang ni balik dengan van. Siapa dekat rumah, dia balik sekaligus belakang. Berbulah nak mandi. Semua pakat nak mandi cepat-cepat. Jadi kak Fida ni memang kebiasaan dia lock kok dulu. Dia dah kali pun tak apa. Lepas tu siapa lah semua orang mandi. Fida pergi mandi. Sudah dia pun masuklah dalam bilik dia. Masuk dalam bilik dia. Dia lekat adik duduk kembali gatul lagi. Duduk belek-belek lah muka dekat cermin. Pecik-pecik blackhead ke apa gitu gini deh. Duduk tengah-tengah duduk kelebek muka tu. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Kuku. Oi Fida, buka pintu tolong. Lepas tu mula-mula dia duduk kelebek muka ni. Kak you ingat ko set-set ni takut dia panggil dia sebab nak suruh hambak lipah ko kan. Sebab belum ni gitulah. So rumah tu boleh kata takut lipah kecuali Fida. Takut juga tapi tidaklah menakutkan sangat. Boleh hambak lah. Boleh usir. Tapi bila dengar balik, dia pun bunyi. Fida, tolong. Atuk kena rasuk. Oh, dia dengar gitu tu gak. Dalam keadaan kembali atuk tu cepat-cepat lah ambil baju pakai serang gitu. Lalu pakai seluar tubik. Lepas tu dia pergilah dekat tengok atuk tu deh. Bila dia tengok atuk tu ibarat duduk suka-suka, duduk gelak-gelak. Aku macam orang tak betul dah. Macam gila duduk. Tak tahu gapo. Dengan keadaan atuk macam tak betul tu deh. Hok lain ni start dah ada dah panik. Start tiuk gapo. Jadi keadaan macam nak hampir tidak terkawal. Lepas tu Fida pun cubalah kontrol keadaan tu. Dia poyaklah ko demo-demo ni hok ada dalam rumah ni. Suruh berhenti tiuk. Mari duduk kat bilik tengah belakang. Suruh kumpul-kumpul lah tengah bilik tengah ni. Berhenti tiuk. Ambil Yasin. Baca Yasin. Jangan duduk tiuk kak. Buat relax-relax gitu. Ibarat gitulah Fida ayatnya. Lepas tu demo ni pun dengar kata. Masuk duduk bilik tengah. Bacalah Yasin belakang ramai-ramai. Lepas tu Fida poyak gini. Huda, Yam, ikut aku. Fida panggil lah Huda dengan Mariam ni ikut dia. Dia nak pergi tolong si Atul ni. Jadi set dia ni pergilah dekat bilik ni. Pergi dekat Atul tu saya tengok Mimi. Tengah duduk pergi Atul ni. Tengah duduk ngilah, duduk suka macam orang tak betul ni. Lepas tu Fida pula pergi masuk bilik yang mula. Pergi ambil satu minyak bidara. Minyak bidara ni memang Fida bawa seumur lah. Ada seumur dengan dia. Kira bawa sepeda daripada Kedah lagi dia bawa. Lepas tu Fida pun ambil minyak bidara tu. Pergilah dekat Atul kan. Masa dekat Atul ni dia tengok lah. Si Huda tengah pergi tangan. Mariam pula tengah pergi kaki Atul. Lepas tu Mimi pergi kat kepala. Tiba-tiba Mariam pun nepik. Fida, dekat tangan hang tu. Dekat tangan hang tu kaca. Fida pun kejut tengok dia. Dia tak tahu lagu mana minyak bidara yang pergi tu. Kacau kot. Boleh pecah tiba-tiba. Berderai tu. Tapi nasib baik tak luka tangan dia. Walaupun jatuh, pecah gitu kan. Minyak bidara dalam botol saat ni tu terlekat lah tangan dia. Hok mana lekat tangan dia ni, dia pun pergi calik juga. Pak dekat kepala si Atul ni.
kat belakang tekuk ke apa semua ni lah. Lepas tu Ato pun duduk, oi panas tak nak weh, panas weh, woi panas weh. Lepas tu Fida pun suruh lah Huda ni pergi ambil air masuk kat dapur secawe. Gilah ambil. Lepas tu baca-baca surah 3 ayat kursi. Kemudiannya genjih-genjih dekat Ato, basuh-basuh, suruh Ato minum ke apa. Nampaklah Ato tu reda. Cuma dia dalam keadaan macam tak stable lagi. Walaupun dia reda, nampaklah dia lemah gitu. Tiba-tiba bunyilah loceng dekat rumah dia orang ni. Ting tong, ting tong, ting tong. Lepas tu ada lagi buku. Tengok kat luar ni ada 3 orang warden. Semua lelaki lah. 3 orang warden ni bawa seorang lagi lelaki hok dia orang ni tak kenal. Lepas tu warden bersama dengan seorang lelaki tu masuklah dekat rumah dia orang. Dia orang pun cerita lah apa hok jadi ke. Rupa-rupanya lelaki tu adalah warga Indonesia ataupun sebenarnya perawat lah, tak bomo kot lah. Warden 3 orang ni boleh kata seumur bawa warga Indonesia ni. Kita letak nama Pak Karno lah deh. Okey. Jadi Pak Karno ni orang hok regular dah merawat siapa-siapa kerasukan ko gangguan hok berlaku di hostel dia orang ni. Tak kira lah apartmen mana. Tapi memang pihak warden akan panggil Pak Karno ni. Bila dia orang tengok kau Pak Karno ni, dia orang macam suspicious sikit, pelik sikit lah. Pasalnya cara Pak Karno berubah. Lepas pada dia orang cerita pasal Ato ke, Pak Karno pun ambil lah satu gugus daun. Dia ikat dah lah daun tu. Lepas tu dia kibah-kibah gitu. Macam cara merawat orang-orang dalam cerita Piramli tu. Tak kibah-kibah daun atas badan si Ato ni lah. Lepas tu baca dia pula memang tak dengar, tak jelas pun dengar, tak tahu, tak pegang apa si Pak Karno baca. Pada satu masa tu Pak Karno ni duduk diri dekat satu sudut dinding. Payah baca. Macam tahulah you warga pun tak perak. Lepas tu Pak Karno pun pesan ke dia ni, suruh tabur lada hitam dengan garis kasar di sekeliling rumah dia orang ni, biar jangan putus, biar ada belakang. Hok ngelas sekali Pak Karno ni olo air beberapa botol ke demo-demo ni lah. And dia pesan minum air ni, and make sure semua hok dalam rumah ni minum. Jangan seorang pun tak minum air hok dia buat ni. Dia orang tengok dekat botol tu kan, tengok air tu, nampak pelik. Pasalnya rupanya dalam air tu ada satu kertas yang ditulis dengan sesuatu macam tulis sejawi, tapi bukan surah Al-Quran ko gapo ko, macam satu tulisan yang sukar untuk dibaca. Ini rasa benda tu adalah wafat ko. Bila dia orang tengok benda tu ada dalam air, saya pun macam was-was lah nak minum. Muka kita orang Islam kan, perlu berhati-hatilah dengan benda-benda lagu ni kan, takut jadi benda lain tak. Jadi dia orang ni pun tak minum lagi lah. Apartmen dia orang ni perlukan access card untuk tubik dah masuk tak. Jadi masa ni dekat rumah, dekat apartmen dia orang ni tinggal warden seorang tau, daripada 4 orang lelaki tadi tinggal 2 orang, tinggal warden tu seorang dengan Pak Karno. Lepas tu sudah berobat ni, dia orang pun nak tu atas warden dengan Pak Karno pergi bawah lah, dia orang nak klik tak. Masa dia orang dekat lift ni, Fida dengar lah si Pak Karno ni kecek dengan warden tu, malam ini malam Kliwon, banyak banget upacara yang akan diadakan malam ini. Jadi rupa-rupanya dia orang boleh confirm dah lah, Pak Karno ni dia adalah perawat dari Seberang. Jadi cara dia merawat pula agak lain lah dengan ustaz-ustaz kita. Mostly pakai Al-Quran, pengamal-pengamal dari Syifa ke apa ke lain ke. Jadi saya peh-peh je lah. Lepas kejadian Ato kena kerasukan ni, Ato ni dia berubah sikit. Dia jadi tak suka gaul, suka menyendiri sore. Jadi mengasingkan diri daripada demo ni. Lepas tu beroyak lah juga ke parents Ato ni gitu gini Tapi parents Ato ni tak percaya. Sehinggalah Ato kena kerasukan sekali lagi. Barulah parents Ato ni ambil tindakan, ambil Ato daripada hostel, bawa kelik, pergi berobat dekat pusat perawatan Islam dekat Semenyih. Lepas pada kejadian kerasukan hok terkena dekat Ato ni ke, Fida pula hok affected.
dia seumur nampak 2 kelibat dalam rumah dia orang ni. Satu kelibat budak kecil. Budak ni budak jatuh. Dia lebih kurang umur 3-4 tahun gitu. Macam adalah pernah Fida tengah makan, duduk makan-makan ke. Tengah makan dekat meja makan tu, tiba-tiba dekat bucu dinding tu nampak sosok benda tu. Macam budak lah. And budak tu bukan dia duduk senyap lah. Dia style macam nak main nusuk gitu. Dia jenguk, payah nusuk. Dia jenguk, payah nusuk. Fida ni boleh kata habis-habis tel lah. Awak macam tak nampak waktu cara. Sebab dia tak usah lah tahu macam benda tu. Tahu yang Fida ni nampak dia. Tak usah takut jadi cerita orang lain pula. Sama juga Fida ni ada nampak satu kelibat lain dalam rumah dia orang ni. Satu kelibat lain yang dia pernah nampak adalah Kak Lang Siak. Sesek utara sebut Kak Lang Siak. Fida kata deh, banyak ugut lah Kak. Dia tengok tu ada, contohnya ada satu malam tu dia tengah duduk basuh pinggan kat dapur. Dekat dapur dia orang ni, tepi dapur tu ada tempat nyedar pakaian. Ada juga set-set ni tengok pula letak bagi-bagi hok macam terpakai dekat kawasan tu juga kan. Lepas tu duduk tengah syok-syok duduk basuh pinggan, sudah-sudah basuh pinggan tu kan. Letaklah susu. Lepas tu Fida pun pusing nak pergi tak. Nak pergi balik masuk dalam bilik. Masa dia pusing nak lalu dekat ampayan tu kan. Weh, elok je benda tu berdiri dekat situ, tercegat kat situ, katanya Fida. Tapi respon Fida samalah, walaupun dia agak terkejut. Dia buat tak tahu je. Dia tak oseh benda tu tahu yang dia nampak. Ini sedikit lah daripada Fida untuk kali ini. Kalau ada nak dengar lagi, Fida ya ada lagi cerita-cerita dia pasal rumah sewa, waktu dia kijo dah. Lepas tu masa dia pergi travel dekat Thailand dengan Indonesia. Ada juga kejadian-kejadian misteri yang berlakunya. Semua dia nak tahulah. Si awak nak dengar lagi dok cerita dia, kalau nak komen-komen lah banyak di bawah. Okey. Baru semangat dia nak share, nak type panjang-panjang atas ko ni. Kalau si awak bos sikit-sikit tok komen, tok gapo, orang nak share pun malah. By the way, rate lah sikit cerita Fida kali ni. Okey tak okey? Fida, sekali lagi terima kasih akak ucapkan sebab sudi luang masa untuk share. Okay? Tak kira asyik ya komen kedok. Kak ni nak ugok cerita tu. Kena share. Itu saja untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak stay sampai hujung video. Nini doakan awak sentiasa sihat walafiat dan selamat menyambut ulang tahun segalanya untuk sesiapa yang sedang menyambut ulang tahun. Okay lah, bye-bye. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.